Cara nak lock band modem 5G Arca dan AW1000 Cairo WRT version 6.2. By default modem ni dia dah support 5G NSA dan 5G SA. Tapi kat rumah ni saya cuma lock 5G NSA saja sebelum ni sebab yang itu paling laju. Tapi bila telco je dah tutup 5G NSA, kita pun dah tak dapat internet. Jadi kita kena lock balik 5G SA kat modem ni. Cara dia, kita klik kat burger menu atas ni. Kita ambil menu modem dan kita ambil queue modem. Kita ambil advanced modem setting menu ni dan kita ambil lock band. So kita turun bawah cari bahagian SA. Ini bahagian SA NR N78. Kita klik dekat N78 tu dan kita klik submit. Modem ni dia akan sepatutnya auto reconnect, tapi kalau kita nak cepat kita boleh manually reconnect balik. Kita pergi dekat burger menu ni, kita ambil modem dan kita pilih queue modem. Dan kita ambil menu dial overview. Turun bawah kita klik button redial warna merah ni. Kita turun bawah ni, kita boleh tengok log dia tengah redial. Dan kita tengok status yang warna orange ni disconnected, nanti dia akan connected warna hijau. Ok, sekarang dah hijau, maksud modem dah dapat internet. Kita boleh confirmkan, klik dekat burger menu ni. Dekat bahagian modem kita ambil modem info. So kita tengok dekat signal information ni, dia punya network status dia sekarang NR5G SA. Dia punya band N78.